Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati dan muliakan Al-Fadhil pengurusi majlis kita pada tengah hari ini, yang dihormati Kak Amah selaku seterusnya kepada seluruh staff daripada SUK dan PMPK, kepada seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam majlis tazkirah, dan saya mengucapkan terima kasih kerana sudi abang ibu peluang kepada hamba untuk bersama dengan adik kakak pada tengah hari ini. Dan kita baru saja menyambut peristiwa yang besar, iaitu peristiwa nuzul Al-Quran yang kita rayakan di kemari cuti umum seluruh negara, yang menunjukkan betapa besarnya, pentingnya penurunan Al-Quran dalam kehidupan manusia. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Tuan Pengerusi tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan Al-Quran untuk memberi hidayah, untuk sebagai hidayah, hudan linnas, untuk hidayah, petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin, dan untuk memberi penjelasan, dan wal furqan, keterangan, pembeza antara yang hak dan yang batil. Kita sebagai umat Islam seharusnya bersyukur di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Al-Quran salah satu daripada mukjizat yang telah diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menjadi hudan, pertunjuk kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga akhir dunia ini. Dan satu kelebihan yang Allah beri kepada kita umat Islam hari ini ialah Allah turunkan Al-Quran. Kita sebagai umat Islam kena merasa syukur. Syukur, terima kasih. Nikmat yang begini besar. Cuba bayang adik kakak sekalian, kalau Quran ni tak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran di awal surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, Alif lam mim, diturunkan kitab Al-Quran, la raiba fi, yang tidak ada sedikit pun ragu di dalamnya, hudan lil muttaqin, untuk menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman terhadap perkara ghaib, wa yuqimuna as-salah, mereka yang mendirikan sembahyang, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka yang menafkahkan
sebahagian rezeki yang Allah kurniakan kepada mereka. Di sini Allah memberi penjelasan kepada kita bagaimana Al-Quran ini adalah kiriman daripada Allah untuk manusia. Dia bukan dibuat di Amerika, dia bukan buatan Jepun, dia bukan daripada alam dunia, dia adalah daripada Allah. Diturunkan, kitab yang turunkan daripada langit. Untuk siapa? Untuk manusia. Sayangnya Tuhan ke manusia ni, dia atas Nabi, dia kirim Quran. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Tiap-tiap umat tu hantar nabi, tu hantar rasul. Untuk apa tu hantar nabi, tu hantar rasul? Untuk nak ajak manusia an i'budullah, supaya manusia ni mengabdikan diri pada Allah, wajtanibut taghut, supaya manusia mengkufuri taghut. Maknanya tengok di sini rahmat Allah kepada kita manusia begitu besar. Allah ciptakan kita manusia dengan sebaik-baik kejadian. Kemudian Allah tidak biarkan manusia sesat. Orang panggil tak ada panduan hidup. Dia hantar Nabi untuk membimbing manusia supaya jadi hamba Allah. Dia kirim Al-Quran untuk menjadi pertunjuk kepada manusia. Jadi kalau ada lagi yang sesat, Allah tidak salah Tuhan. Manusia sendiri memilih jalan yang sesat. Jadi sebab itulah kita kena bersyukur di atas nikmat penurunan Al-Quran. Nikmat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita untuk menjadi hudan, petunjuk kepada kita manusia. Cuba bayar kalau Al-Quran ni tak ada, lagu mana di saat kita berada ni pula di dunia akhir zaman, di saat Nabi tak ada, Rasul tak ada, Quran tak ada pula, sesat barang. Tapi alhamdulillah bersama kita Al-Quran. Al-Quran yang dipelihara oleh Allah, jaminan Allah sampai hari kiamat. Siapa yang berpegang dengan Al-Quran, siapa berpegang dengan hadis Nabi, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Alhamdulillah, ini merupakan satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fitrah manusia, adik-adik sekalian. Nikmat Allah Tuhan buat ni semua benda penting untuk manusia. Tapi kita lihat hari ini ada manusia yang tak yakin dengan Quran. Malah ada manusia kata kalau pegang Quran berat, tak maju negara. Nak pegang dengan Quran, pelabur tak masuk, macam-macam dia buat alasan. Sedangkan Al-Quran inilah panduan hidup yang sebenar. Al-Quran adalah sistem atau manhaj kehidupan manusia. Modul lagu mana kita nak baiki manusia ada dalam Quran. Adik-adik sekalian, kita tengok bagaimana di zaman Nabi SAW ketika Nabi diutuskan menjadi Rasul. Manusia ketika itu berada dalam suasana sesak barat. Kampung kita panggil sesak barat. Dalam suasana hidup jahiliah. Maka apabila Nabi bawa Islam, bawa tarbiyah, acuan Al-Quran, Nabi berjaya merubah masyarakat jahiliah ketika itu sehingga lahir generasi yang digelar generasi Al-Quran. Maknanya kalau kita nak cari satu sistem, satu modul, satu manhaj, lagu mana kita nak baiki, nak ubah dunia, nak ubah masyarakat ke arah masyarakat yang baik, maka ada dalam Quran. Jadi Al-Quran ini dia bukan semata-mata sebagai bacaan, dia adalah sistem ataupun orang panggil panduan Al-Quran. Undang-undang yang ada Al-Quran ini akan boleh merubah dunia, boleh merubah masyarakat, boleh merubah tamadun manusia. Inilah kehebatan Al-Quran. Yang ini yang telah dibuktikan di zaman kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga lahir generasi Al-Quran yang digelar dengan generasi Al-Quran bergerak. Maknanya pribadi para sahabat, tutur kata para sahabat, pemikiran para sahabat, mereka berpandukan Al-Quran. Inilah kehebatan Al-Quran, Masya Allah. Fitrah manusia, segala hak turun langit manusia terima. Matahari duduk langit manusia terima. Tak ada bangsa yang tolak matahari. Malah orang putih ni sanggup tak pakai-pakai jemur nak matahari.
Nah, hujan turun daripada langit, manusia terima. Manusia kalau kemarau, dicipta satu teknologi lagu mana nak suruh waktu biar hujan, pemberian awan. Nak reka pasal pentingnya hujan dalam kehidupan manusia. Manusia perlu kepada bulan. Walaupun ada orang tak suka ke bulan. Bayangkan kalau tak ada bulan, apa jadi pada negara kita? Pada bumi ni kalau tak ada bulan. Segala hak mari langit manusia terima. Matahari langit manusia terima, bulan langit manusia terima, hujan mari langit manusia terima, udara ada sekali manusia terima. Tapi Al-Quran mari daripada langit ada manusia tak terima. Sedangkan fitrah manusia, Al-Quran ini sistem hidupnya sesuai dengan fitrah manusia. Inilah yang kita heran hari ini. Ini lagu mana manusia menolak Al-Quran? Kerana apa? Mereka tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Musuh Islam dia kata sekalian, dia cari jalan lagu mana nak melemahkan umat Islam. Dalam kajian dia, cara nak melemahkan umat Islam ialah pisahkan umat Islam daripada Al-Quran. Itu cara nak melemah umat Islam. Sebab itu di antara agenda musuh Islam, lagu mana nak melemahkan umat Islam, pisahkan Al-Quran daripada jiwa umat Islam. Sama ada daripada umat Islam jangan supaya tidak baca Quran, pisahkan umat Islam supaya tidak memahami Al-Quran, pisahkan umat Islam supaya tidak beramal dengan Quran, pisahkan umat Islam supaya mengikut sistem ekonomi Al-Quran, pisahkan umat Islam supaya tidak mengikut sistem pentadbiran atau politik mengikut Al-Quran. Ini cara yang dibuat oleh Yahudi. Mereka sudah kaji, selagi mana umat Islam berpegang dengan Al-Quran, selagi itu mereka tidak boleh menguasai umat Islam. Dan inilah rahsia kekuatan kita tengok bagaimana umat Islam di Palestin. Walaupun kita tengok hari ini Palestin dikepung, mereka di negara mereka dibom, rakyat mereka dibunuh, puluhan tahun negara mereka dikepung oleh musuh Israel. Tapi sampai hari ini mereka musuh Islam belum berjaya menawan sepenuhnya Palestin. Penduduk Palestin jumlah dia lebih kurang 1.5 juta. Lebih kurang kita ayat Kelantan. Ayat Kelantan pun lebih kurang itu juga. 1.4, 1.5 juta. Itu penduduk Islam di Palestin. Tapi keluasan dia kecil. Kalau di semenanjung Gaza, keluasan dia lebih kurang 49 km tak silap. 49 km panjang. Penduduknya sangat padat. Kehebatan dia apa? Kalau berkali berlaku negara kita bom, kalau kita pergi tiap-tiap pergi jalan sebab ambo gidah mau ni pergi 2-3 bangunan ada satu bangunan runtuh, kita jalan 2-3 bangunan ada satu bangunan runtuh, kita pergi 1-2 tempat ada satu bangunan runtuh. Berkali nak pergi sekolah takut ada puak kita. Suasana mereka dikepung, melayan mereka umat Islam di Palestin tidak dibenarkan menangkap ikan lebih daripada 3 kilometer daripada pantai. Kalau lebih daripada 3 kilometer kena bunuh, kena tangkap kat Israel. Tak boleh ikan apa jah 3 kilometer daripada pantai. Mereka disekat sekenap penjuru, bekalan. Alhamdulillah hari ini apabila kemenangan umat Islam di bumi Mesir, Ikhwanul Muslimin, ini merupakan satu berita agak gembira bagi umat Islam di Palestin. Sebab Fitu Rafah, Fitu masuk kepada Palestin, insya-Allah akan dapat kerjasama yang begitu baik kepada kerajaan di Mesir. Apa yang saya nak harapkan di sini ialah kekuatan Al-Quran. Apa rahsia kekuatan umat Islam di Palestin sehingga mereka gagal, mereka tidak boleh ditawan oleh tentera Yahudi, tentera Israel. Rahsia mereka ada dua, muslimin-muslimat sekalian, iaitu mereka jiwa mereka, kekuatan yang ada berjiwa mereka. Yang pertama ialah kekuatan Al-Quran yang ada dalam jiwa mereka. Yang kedua ialah cita semangat mereka cintakan syahid. Cintakan syahid. Mereka berjuang, mereka bekerja berebut untuk syahid. Adapun orang bukan Islam berjuang kerana mereka takut akan mati. Orang Islam berjuang kerana cintakan kematian. Maksud mereka nakkan syahid. Allahu Akbar, terlalu beza. Dan mereka ini jiwa mereka penuh dengan Al-Quran. Apabila kami bincang dengan ketua muslimat di sana, apa rahsia kekuatan? Dia kata setiap rumah
ahli-ahli ataupun penghuni rakyat di Palestin, jiwa mereka dididik dengan Al-Quran. Setiap rumah berlumba-lumba menghafal Al-Quran. Kalau cuti sekolah, dalam tempoh 2 bulan cuti sekolah, mereka berjaya melahirkan 10,000 penghafal Al-Quran. Masya Allah, saya kata macam mana? Dalam tempoh 2 bulan dia berjaya melahirkan 10,000 penghafal Al-Quran. Dia kata pengalaman ni, saya bincang dengan cikgu dia sendiri, dengan ustazah yang mengajar. Dia kata pengalaman kami mengajar anak-anak Palestin, untuk hafal satu muka surah Al-Quran hanya memerlukan 15 minit. Tengok kekuatan Allah bagi pada mereka. 15 minit dia boleh menghafal satu muka surah Al-Quran. Bayangkan kekuatan, hebatan jiwa mereka. Setiap rumah menghafal Al-Quran. Tok, nenek, mak, ayah, anak-anak berlomba-lomba membaca Al-Quran. Kita ni boleh puasa baru nak terus Quran. Boleh puasa baru nak terus Quran, tu pun berabuk dah Quran, lama tak buka. Ini beza. Jadi sebab itulah kita kesempatan kita dalam suasana menyambut nuzul Quran ini, kita kena menyahut supaya kita mengambil ruh Al-Quran ini menjadi amalan ataupun berada dalam jiwa kita. Kalau kita sebut nuzul Quran ni dia ada 3 peringkat mengikut ulama. Yang pertama, turunnya Al-Quran daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Yang kedua, turunnya Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Ayat ni yang dikatakan berlaku pada 17 Ramadan. Dan yang ketiga, turunnya Al-Quran daripada langit dunia kepada diturunkan melalui wahyu kepada melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat selama 23 tahun. Masya-Allah. Inilah kehebatan Al-Quran. Kenapa Allah tak turunkan Al-Quran sekaligus? Kenapa Allah tak turunkan 30 juzuk dalam dada Rasulullah? Kenapa Allah turunkan dulu di Lauh Mahfuz dulu? Kerana sifat manusia ini untuk kita mendalami Al-Quran, mendalami ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah, dia memerlukan proses peringkat demi peringkat, peringkat demi peringkat. Dan Al-Quran dia turun mengikut situasi yang ada ketika itu. Ini merupakan ada hikmah yang cukup besar. Teknik dakwah. Macam mana kita nak dakwahkan orang, kita mengikut keadaan orang di depan kita. Begitu juga kita tengok Al-Quran turun kepada baginda Rasul mengikut peristiwa yang berada di sekeliling ketika itu. Dan turunnya secara berperingkat-peringkat untuk memantapkan jiwa Rasul, untuk memantapkan jiwa Nabi untuk berpegang dengan Al-Quran. Dan begitu juga pengajaran kepada kita. Kita nak jadi seorang bertakwa, nak jadi seorang mukmin, dia tidak ada jalan pintas melainkan melalui proses tarbiyah. Dia memerlukan tarbiyah, dia memerlukan proses yang Allah Subhanahu wa taala akan didik kita melalui berbagai cabaran, laluan sehingga teguh hati kita berpegang dengan Islam. Inilah keindahan ajaran Islam. Dan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah bukan semata-mata bacaan, tetapi Al-Quran adalah hudan petunjuk. Al-Quran adalah penawar penyembuh. Al-Quran adalah sumber rujukan undang-undang. Al-Quran adalah perlembagaan. Masya Allah. Al-Quran adalah penyelesaian terhadap masalah umat. Kita tengok tidak ada, kita kajilah zaman tamadun mana, pemerintahan mana. Tidak ada satu generasi yang lebih hebat daripada generasi yang dibentuk oleh tarbiyah di madrasah Rasulullah melalui tarbiyah Al-Quran. Masya Allah. Kalau kita baca Al-Quran, Al-Quran ini dia ada 2 peringkat, peringkat Makkiyah, peringkat Madaniyah. Ayat-ayat yang diturunkan semasa Nabi berada di Mekah dan ayat yang diturunkan semasa Nabi berada di Madinah. Kalau kita tengok ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah di Mekah, kebanyakan bermula dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dan ayat-ayat ini banyak yang mengingatkan manusia tentang balasan di akhirat. Banyak yang mengingatkan manusia tentang diri manusia itu siapa. Apa
matlamat hidup dia. Banyak kalau kita baca ayat-ayat surah Makkiyah, banyak yang menceritakan tentang azab, banyak yang menceritakan balasan, banyak menceritakan tempat dia kembali di akhirat. Kita tengok bagaimana dakwah teknik yang telah ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Betapa seni, betapa halus dalam kita nak bina jiwa orang, jiwa manusia ni. Dia kena bina dengan akidah. Kita orang kampung ni, kalau kata Kelantan ni, dia tidak bina dengan akidah dulu, dia bina dengan ibadat dulu. Tu yang jadi apabila dia ibadat dulu, terparuk dengan cabaran, dia tak lagi. Contoh, orang muda. Kuat tak kuat, jaga puasa. Pok kita ni boleh puasa lah. Kuat, jaga puasa bukan main hebat. Tapi aurat tak tutup. Puasa bukan main hebat, semaya ada berlaku. Puasa bukan main hebat, tapi tolak umum Islam. Pasal dia tidak diasaskan dengan tarbiyah, akidah yang menjadi asas kepada kehidupan seorang Muslim. Jadi adik kakak sekalian hari ini, sebab itulah kita lihat kepincangan berlaku dalam negara. Kalau sebut kepincangan ni adik kakak sekalian, Allahu Akbar, syukur berat. Sebab itulah kalau kita tengok bapa hikmah Tuhan buat mari 3 peristiwa penting berlaku bulan puasa, bulan Ramadan. Yang pertama, Allah wajibkan kita puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, Allah turunkan Al-Quran bulan Ramadan juga. Yang ketiga, berlakunya peristiwa besar, Ghazwatul Badar, perang Badar berlaku di bulan Ramadan juga. 3 perkara besar, ada lagi peristiwa yang sebut 3 perkara ni. 3 perkara besar ni berlaku pada bulan Ramadan ni bapa. Puasa tu yang wajib bulan Ramadan. Boleh tu juga berlaku peringkat penurunan Al-Quran kali pertama bulan puasa. Perang Badar yang pertama dari Islam bulan puasa. Ada hikmah yang cukup besar tu yang ayat kita. Nah, ayat kita ada kakak yang dikasihi sekalian. Tujuan puasa untuk melahirkan manusia yang bertakwa. Takwa ni tidak akan lahir, tidak akan kita capai kalau tak memegang dengan Quran. Dan kita nak memegang dengan Quran, sudah tentu kita perlu berdepan dengan perjuangan dan jihad. Maknanya tak boleh pisah antara takwa, Al-Quran dan jihad. 3 perkara ni tak boleh pisah. Kita nak jadi orang bertakwa, kita kena memegang dengan Quran. Quran ni kita tak boleh tegak kalau tidak ada jihad dan perjuangan. Jadi tidak boleh kita pisahkan antara Al-Quran dan jihad. Sebab itu kita tengok zaman Nabi SAW dulu berdepan. Setiap Nabi-Nabi berdepan dengan peperangan. Nabi Musa berdepan dengan Firaun. Zaman Nabi Ibrahim depan dengan Namrud. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam depan dengan Abu Jahal Abu Lahab. Zaman kita pun begitu. Zaman kita lah ni berdepan dengan pemimpin hak tak seka Islam. Jadi setiap zaman pejuang Islam ini akan berdepan dengan golongan sekular ataupun golongan hak tak seka kepada Islam. Golongan yang benci kepada Islam. Ini sudah menjadi sunatullah. Jadi sebab itu kita orang Islam duduk di pihak mana? Duduk di pihak mana? Kita alhamdulillah, hari harap sekalian, kita di Kelantan ni banyak kelebihan. Amba tengok kelebihan kita di Kelantan ni banyak. Kalau nak banding dengan kerajaan hak so lagi. Sebab dasar pemerintahan ni, dasar ubudiyah, mas'uliyah itu kan. Untuk nak mengajak rakyat kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amba nak ambil satu contoh statistik yang dikeluarkan di Parlimen. Dalam sesi bulan Jun lepas, sesi terakhir sebelum puasa, tak tahulah kalau tak jadi berubah musyawarah pula. Kata bulan ni nak berubah. Jak bulan 3 tak lepas lagi duk tunggu. Nah, orang kata dego tu siapa buruk orang dego. Bila nak mengundi. Nah, jadi kita buat ahli Parlimen tak ada target dah nak pergi musyawarah. Kabar-kabar siapa sohata soalan. Kabar-kabar kena pergi musyawarah. Hak terkini baru ni buat soalan. Amba buat soalan, mau tanya ke menteri statistik anak luar nikah di Malaysia. Anak haram di Malaysia. Sebab kita nak tahu hak daripada kerajaan. Sebab kerajaan segala data dia. Anak haram yang berdaftar pun duduk bawah jabatan berdaftar negara bawah dia.
Kita tanya statistik anak luar nikah jak daripada tahun 2007 sampai 2011. 2012 tak terbit lagi statistik, umur tak habis lagi. Ambo berasa cukup terkejut adik aku sendiri. Berat negara kita tapat tahun 5 dah. Ni setahun ni agama resmi, agama Islam, Perdana Menteri orang Islam, Raja orang Islam, tahun 5. 55 tahun kita merdeka ni asyik kita boleh. Anak luar nikah berdaftar di Malaysia tahun 2007 44,000 orang lebih. Tahun 2008 47,000 lebih. Tahun 2009 50,000 lebih. Tahun 2010 52,000 lebih. Tahun 2011 53,784 orang. Dalam tempoh 5 tahun, menteri ni kawan, statistik pendaftaran anak luar nikah di Malaysia 250,204 orang. 5 butir parlimen Kelantan. Sebab so parlimen kalau rakyat anggota manja dia fikir 50,000 lebih. 250,000 anak haram di Malaysia kalau ngundi 5 butir parlimen. Tenoyak kedudukan anak haram di Malaysia. Ni baru tempoh 5 tahun. Apa nak jadi pada negara kita 10 tahun akan datang. Apa nak jadi pada negara kita 20 tahun akan datang. Apa jadi lagu ni? Bukan tak ada tu, bukan tak ada tolmak, bukan tak ada Quran. Quran ada, Tok Lebah ada, Tok Qadi ada, Tok Khatib ada. Dah, macam-macam agama ada. Pasal apa? Sistem negara tu tidak berpandukan Al-Quran. Sistem pentadbiran itu tidak berpandukan Islam. Kita nak buat apabila Sidang DUN di Kelantan meluluskan undang-undang yang ada Al-Quran. Undang-undang Quran ni dia bukan semata-mata dak royak bab semaya. Kalau Quran ni royak bab semaya tak payah dah sampai 30 juz. Tak payah sampai 114 surah. Kalau Quran ni hanya dak royak bab semaya pada sejurua kita kata. Tapi Al-Quran ni panduan hidup. Segala kakah keperluan hidup manusia, ekonomi, politik, sosial, apa saja adalah ada dalam Quran. Dak peperangan semua ada panduan dalam Quran. Rumah tangga adalah Quran, muamalah adalah Quran. Undang-undang kita cuba nak laksana di Kelantan. Kerajaan Kelantan meluluskan kanun enactment kanun jenayah syariah 2. Apabila kita cuba nak dilaksanakan apa? Kerajaan pusat kata. Kalau kerajaan Kelantan nak buat, kita akan ambil tindakan. Hasil daripada berapa puluh tahun dah kita lulus di Dewan Undangan Negeri. Dia awal tahun 90-an lagi. Lah ni tahun 2012. Hampir 20 tahun dah kita lulus enactment kanun jenayah syariah 2 di Kelantan. Kita tak boleh nak buat kerana apa? Kerana ada amaran dan sekatan. Sebab polis bukan bawah kita. Kuasa kita kecil untuk kita nak apply undang-undang ni bukan di bawah bidang kuasa kerajaan ni. Dia kena kerjasama dengan kerajaan pusat. Kerajaan pusat we warning. Selepas apabila kerajaan pusat tolak gopal kertas hijau tahu dia tu siapa apa jadi. Tuhan bayar cash 250,000 anak zina. Dia dah tempoh 50 tahun. 5 tahun. Kalau 20 tahun, amba kata 1 juta lebih anak zina di Malaysia. Ni bayar cash, Tuhan bayar cash. Demu tak sih sangat hukum kerajaan ambil. Lah ni kerajaan penipuan dah. Dalam parlimen nama tanya berkaitan dengan rumah perlindungan. Kalau sebelum ni kita dengar kerajaan buat rumah perlindungan untuk budak-budak sekolah mengandung, buat di Melaka. Lah ni sekolah mengandung di Melaka tu penuh tak muat. Dalam parlimen kita tanya, apa program kerajaan menangani masalah gejala sosial berkaitan dengan masalah anak haram dan sebagainya? Jawapan menteri wanita, bukan menteri wanita jatuh, menteri wanita Tino dulu tak jawatan. Lah ni black menteri wanita jatuh. Tak ada di dunia ni. Jadi dia kata kerajaan bercadang akan tambah 4 lagi sekolah mengandung di Malaysia. Kalau dia tahu betul lah dia nak bagi, tapi kalau buat sekolah mengandung masa tak selesai masalah orang main mengandung.
Patutnya dalam keadaan negara lah ni kau tenang, kerajaan kena cek balik gapo tak kena. Satu kajian yang telah dibuat di NGO, dia buat kajian rambang terhadap penghayatan semaya untuk rakyat Malaysia. Semaya. Kita di Kelantan ni alhamdulillah masjid penuh, barasuh penuh. Boleh puasa, hok tak mari masjid, mari masjid boleh puasa. Moga setan ikat mari. Satu kajian dibuat NGO dengan kerjasama sebuah universiti, didapati hok tak semaya di Malaysia, hok jenis semaya tak cukup 5 kali sehari 80%. 80% rakyat Malaysia agama Islam hak semayanya orang panggil tak cukup 5 kali semaya, makna pengabaian terhadap semaya. 20% je hak semaya penuh. Allah padan menyakit banyak. Cuba cek kalau tuan-tuan ada peluang pergi cek, tak usah pergi jauh, pergi di penjara macam. Kalau lalu ke lebuh raya macam tu ada J situ. J ni hak budak-budak pemulihan akhlak. J situ kapasitis, dia bukan orang Kelantan saja duduk situ, jangan faham aku macam orang Kelantan dah. Takut silap faham. Amos sebut bahasa Amos salah seorang ahli lembaga pelawak J penjara Kelantan. Jadi dia duduk situ seluruh Malaysia mari. Kelantannya ada tapi tidaklah ramai benar. Dia macam-macam negeri ada duduk situ. Jadi J itu kapasitis sebenarnya yang boleh dimaklumkan di pegawai, dia kata sebenarnya dalam 800 orang je sepatutnya boleh muat. Tapi lah ni masa pergi melawat dulu tu, dia mana gambar penghuni hak duduk dalam jail lah ni 1,400. Hak patut muat 800, lah ni ada 1,400. Dia bawa amo masuk dari tempat tu. Amo takut tengok tak aja masuk dalam jail, kata orang jahat. Dia kata tak apa, dia iring ramai 4-5 orang dia iring kita tengok. Allah dah budak-budak. Umur 16 ada, umur 18 ada. Amo tanya seorang budak, "Bapa adik duduk sini?" Dia kata dia curi motor. "Bapa curi motor?" "Setiap turut saya." "Mak lagu mana?" Amo tanya bab semaya ke apa. Dia kata, "Moci kita tak pernah semaya." Tak gaji semaya. "Bapa tak semaya, mak tak semaya juga." Pucuknya daripada semaya. Sebab itulah satu-satunya kerajaan. Alhamdulillah, lah ni kita ada negeri Pakatan Rakyat. Satu-satunya kerajaan negeri buat program kempen semaya Kelantan. Amo tak dengar lagi di peringkat pusat peruntukan khas kempen rakyat semaya tak ada. Sebab apa? Benda ni ada perkara ni tiang agama. Banyak ke seorang tu kalau benda asah ni tak beres. Lagu mana dia nak beres? Sebab tu tidak heran kalau di parlimen, ini royak rahsia dari parlimen. Di parlimen nak kata baru pun tidak baru. Nah, sebelum ni 6 tahun duduk dalam Dewan Negara, duduk sign dengan pokok menteri. Lah ni 4 tahun, beda 10 tahun dah duduk sign dengan pokok ni di parlimen. Ada YB, ada menteri tak pernah jijak barasa di parlimen. Ingat zaman Tun Dr. Mahathir dulu. Masa dia jadi Perdana Menteri, masa tu kat senator. Dia buat apa presidennya boleh Ramadan. Lah ni start daripada zaman Puan dah sampai kalau ni tak ada presidennya boleh Ramadan. Boleh puasa tu tak semaya juga. Amak kata lagu mana Puan. Amo heran sekali ni bukti ni depan amat. Perbahasan dewan. Seorang menteri ni, menteri jabatan ni, dia menggulung perbahasan. Dia gulung bahasa tu dalam pukul 3 suku. Mau panjang macam-macam cerita. Dia habis pergulungnya 9:30 malam. Amo boleh pergi ke? Nak kata dia hek, dia jatuh. Nak kata dia jamu, dia orang kelumpuk. Amo dah heran je tak bertinya dia kekek bobe. Allah. Tak tahu ngorek mana, tak tahu asam mana. Nak royak bah lagu ni kau nak boleh berkat. Padahal lah ni ketirisan 28 bilion setahun. Macam-macam masalah berlaku. Ketirisan 28 bilion. Kadar rasuah di Malaysia, indeks rasuah nombor 60. Allah. Apa semakin teruk. Masa apa tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk daripada Allah. Tak takut Tuhan sikit apa. Sebab itulah tujuan puasa Tuhan buat mari untuk melahirkan jiwa takwa pada Allah. Adik kakak tu boleh bayar. Betapa amannya sebuah negara
kalau memiliki Perdana Menteri yang bertakwa. Tak ada. Biasanya makan peti, skoping tak ada. Cuba bayar kalau isteri Perdana Menteri bertakwa. Tak ada beli cicing 24 juta. Cuba bayar kalau menteri kabinet yang bertakwa. Tak ada main makan rasuah, tenda macam-macam penyelewengan. Sebab apa? Sebab inilah pentingnya takwa. Ramadan ini untuk membentuk jiwa insan yang takutkan Allah. Sebab orang takutkan Allah ni jahat orang boleh pegang amanah. Kalau sebuah masyarakat, kalau dalam kampung, kalau ada ketua kampung, tok ngulu yang bertakwa, ia ke amanah dengan tanggungjawab. Kalau sebuah keluarga ada suami, ada bapa, ada anak yang bertakwa, tak akan berlaku pengabaian hak, tak akan berlaku kezaliman terhadap anak-anak, tak akan berlaku pendurhakaan pada bapa. Maknanya nak rubah masyarakat, nak ubah negara, nak ubah dunia ni hanyalah kembali kepada Islam, hanya kembali kepada Al-Quran. Ni jawapan dia. Adik kakak yang dikasihi sekalian. Hari ini kita melihat lagu mana masyarakat hari ini mereka ragu dengan Al-Quran. Mereka tak yakin dengan Al-Quran. Mereka tak nampak hikmah ataupun kebaikan yang ada pada Al-Quran. Sebab itulah mereka lebih suka orang panggil duduk dengan hiburan. Ini cara Yahudi buat untuk nak munuh pemikiran umat Islam. Mereka sedangkan zaman para sahabat dulu, mereka pernah berehat dia baca Quran, rehat dia semaya. Orang lain ni rehat tengok Indonesia. Ni rehat orang lain ni. Jadi itulah yang menyebabkan cara-cara pemikiran Masya Allah berbeza. Saya nak sentuh berkaitan dengan orang muda sikit. Sebab generasi depan kita ramai orang muda, dan untuk merubah negara, mengubah dunia ni pun tenaga orang muda. Orang muda kita tengok. Kita tengok bagaimana Nabi SAW membentuk generasi Al-Quran di zaman Nabi. Dipelopori oleh golongan muda. Bagaimana peranan yang dimainkan oleh Sayyidina Ali, masih muda remaja. Peranan yang dimainkan Mus'ab bin Umair. Peranan yang dimainkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat. Yang kebanyakannya golongan muda ketika itu. Punya peranan cukup besar. Maka hari ini kita nak buat lagu mana? Dalam negeri kita nak lahirkan generasi Al-Quran. Orang-orang muda hak tangan dia ada Quran, bukan ada rokok. Maaf lah deh. Orang tino ceramah saya dah. Tak sibuk tangan tu dia pegang rokok banyak pada pegang Quran. Kita nak tangan orang muda hari ni pegang Quran banyak pada pegang rokok. Kecek bak Quran lebih banyak daripada kecek bak artis. Nak buat lagu mana? Ini peranan kita ini. Kalau kita nak ubah dan supaya Al-Quran ini menjadi suatu orang panggil menjadi cara hidup kita, kita kena ubah cara dia maksudnya. Mana budaya kita hari ini hak lalai, hak leka tu kita kena ubah mengikut sesuai dengan sistem Al-Quran. Dan ni kebanyakan kita dekat atas dia baca Quran. Baca saja. Kalau kamu badi habis khatam 30 juzuk. Tapi tidak mentadabur, tidak memahami kandungan Al-Quran. Kalau kita betul-betul memahami ayat-ayat Al-Quran dekat atas dia, masya-Allah. Kita berasa tak ada ruang untuk kita berasa terlalu banyak ilmu yang kita timbul daripada Al-Quran. Nah, bukan semata-mata ilmu dari sudut akhirat, ilmu duniawi, ilmu sains, semua ada dalam Al-Quran. Jadi lagu mana kita kena pakak-pakak fikir kita dari kakak semua sekalian sebagai pegawai kerajaan, sebagai pentadbir pejabat, untuk kita menerapkan jiwa Al-Quran, semangat Al-Quran ini dalam jiwa ahli kita, staf kita. Supaya kita ni jangan semata-mata hanya baca Quran jadi bibir, tapi amalan kita tidak beramal dengan Quran. Nah, cara mudah contoh ya. Sebab amu dimanahkan 1,5 mengerti 1,5 ya. Contoh kita sebagai kaki tangan awam, kita ni kerja dengan kerajaan, kita amanah. Kita menerima dapat gaji, kita dapat gaji itu daripada kerja yang kita buat. Apabila kita dapat gaji kita kerja buat, kita kena betul-betul amanah. Contoh, tugas hak perlu siap hari ni jangan tangguh esok. Tugas hak patut siap minggu ni jangan tangguh minggu depan. Nah, ni amanah.
Apa-apa arahan pejabat, contoh waktu pejabat patutnya kita pukul 9 ataupun pukul 8 kita kena ada di kursi pejabat, kena selesai. Nak buka file tu dengan doa, dengan bismillah. Lepas tu sambil kita buka file, tengok tu boleh dengar Al-Quran, bla-bla. Supaya hati kita ni tahu dengan Allah. Lepas tu kita kena ingat, hak kita buat ni nak cari rezeki halal tu anak-anak kita. Tapi kalau kita di tengah kerja tiba-tiba tobek pergi makan. Gala ni mojo ke puasa tak tobek. Tobek pergi makan, pergi cari tempat sedap, kota baru kat lah ni kota baru pokok lupa dak. Je. 2 jam pergi makannya setengah jam je. Jalannya 2 jam. 2,5 sejam kita makan masuk. Sepatutnya kita ada pejabat. Tapi sejam setengah lewat siapa kita tobek makan, nak jawab dengan lepas tu. Mana takwa? Amat nak kaitkan dengan takwa. Orang yang bertakwa ni orang yang berhati. Sebab tu amat ingat masa mula-mula ni dulu tok guru besar, kertas selah pun hak pejabat jangan ambil. Tu duit rakyat. Putih pes potong pun hak jabat jangan ambil. Tu harta rakyat. Lagu mana? Dah. Saidina Umar apabila dia nak kecek hak peribadi dengan rakyat dia, pelita. Jangan guna ni pelita rakyat contoh. Jadi maknanya macam mana kita nak terapkan jiwa yang takutkan Allah dalam kerja kita sebagai awal, kerja kita sebagai kaki tangan kerajaan, kerja sebagai pentadbir, kerja kita sebagai orang yang menjadi enjin, jentera kepada kerajaan. Sifat takwa tu nak terapkan dalam jiwa kita. Nah, inilah yang saya rasa menjadi hasrat kerajaan negeri. Untuk menanamkan sifat ubudiyah, mas'uliyah dan itqa dalam jiwa setiap anggota kaki tangan kita di SUK ataupun PMBK dan sebagainya. Jadi sebab itulah insya-Allah dia kakak sekalian, sepenuh kita berada di bulan Ramadan ni kita pakat muhasabah diri. Ramadan bulan kita untuk muhasabah diri, dan Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyoal diri kita. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Banyak soalan-soalan yang memuhasabahkan diri kita, untuk menginsafkan diri kita, mengingatkan diri kita siapa kita yang sebenar. Dan kita yang menghayati Al-Quran sepatutnya kita menjadi orang yang sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan kita kena merebut peluang. Tambah-tambah kita berada ni di period yang terakhir di bulan Ramadan. Kita ni insya-Allah kita berada di 10 yang terakhir ni, kita nak cari Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita kena ambil kesempatan sungguh-sungguh. Peluang bulan puasa hak ada ni, ambil peluang sungguh-sungguh. Kalau kita nak baca Quran sungguh-sungguh. Betul kita baca Quran, betul malam Lailatul Qadar dapat pahala seperti 1000 bulan, masya-Allah. Besarnya pahala. Dan Al-Quran yang kita baca bukan semata-mata baca biasa, tapi cuba kita tadabburkan, kita fahami, kita ambil kisah-kisah pengajaran daripada umat-umat terdahulu. Macam mana kita nak untuk laksanakan Al-Quran yang kita baca ni dalam kehidupan. Sama ada kita sebagai ayah, sama ada kita sebagai ibu, sama ada kita sebagai kaki tangan kerajaan, sama ada kita sebagai ahli anggota jemaah Islam, sama ada kita sebagai pimpinan Islam. Lagu mana kita nak jadikan Al-Quran ini menjadi suatu cara hidup kita, jadi amalan dalam hidup kita. Hak ni hak perlu ada dalam diri kita, adik-adik sekalian. Dan akhir sekali, adik-adik yang dikasihi sekalian, dalam kita menjalani tarbiyah Ramadan, dan di samping kita alhamdulillah ada lagi panduan yang Allah turunkan kepada kita, ini Al-Quran dan para rasul yang menurunkan yang memberi contoh kepada kita, mempunyai ribuan hadis, ratusan ribu hadis sebagai panduan kepada kita. Al-Quran yang ribu ayat-ayat Al-Quran, ribu ayat yang memberi penjelasan kepada kita. Seharusnya kita dapat menjadikan dia sebagai satu panduan hidup, supaya kita jadi insan yang takutkan Allah. Betapa selamatnya hidup kita kalau kita dapat membina jiwa kita, jiwa yang takutkan Allah. Selamatnya rumah tangga kita, kita dapat bina rumah tangga yang bertakwa, yang takutkan Allah. Selamatnya masyarakat kita kalau kita dapat bina masyarakat yang takutkan Allah. Selamatnya negara kita jika kita dipimpin oleh pemimpin yang takutkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi sama-samalah kita merebut peluang di bulan Ramadan ini, sama-sama kita mengambil kesempatan, kita buat perubahan dalam diri kita. Kalau sebelum ni kita kurang baca Quran, kena banyakkan baca Quran. Kalau sebelum ni kita kurang menghayati Quran, kita kena cuba berusaha untuk berpegang menghayati, mengambil pengajaran daripada Al-Quran menjadi amalan kita. Kalau sebelum ni kita kurang menghafal Quran, kita cuba menghafal ayat Al-Quran. Kalau kita berhujah, kita cuba berhujah dengan Al-Quran, insya-Allah. Semoga semakin usia kita bertambah, semakin kita dekat dengan Allah, semakin hampir ke kita kepada kematian, semakin kita takut kepada Allah SWT. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meredai kita dan masukkan kita dalam golongan ahli syurga yang kita harapkan. Semoga kita diterima oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang diredai, insya-Allah. Jadi kerana masa tidak mengizinkan, selagi kami mengucapkan terima kasih di atas jemputan dan mohon maaf di atas segala kekurangan dan kelemahan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memenuhi hati kita dengan nur dan cahaya Al-Quran, insya-Allah. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.